Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Pada 3 Jun 2025, kejadian tanah runtuh mengejutkan berlaku di Guyi, Guangxi. Sekumpulan kereta yang diparkir di tepi cerun jatuh satu demi satu apabila tanah di bawahnya mendap. Rakaman menunjukkan permukaan jalan retak dan rosak. 6 kereta terjatuh, namun tiada korban jiwa dilaporkan. Netizen marah dan takut, macam mana bawah jalan boleh kosong? Inilah projek Tauhu binaan tipu rakyat. Bangunan sebelah pun nampak bahaya. Sejak awal Jun, insiden sama berlaku berulang kali. 4 Jun, Handan, Hebei, 2 kereta terjunam ke dalam lubang besar. Sebuah SUV putih dan kereta kelabu jatuh bertindan. 4 orang berjaya menyelamatkan diri. 3 cedera ringan. Laporan rasmi mendakwa paip bawah tanah bocor dan hakis jalan. Ironinya, jalan ini baru dibaiki kurang 2 tahun lalu, dengan pelbagai kerja seperti saluran air dan paip komunikasi. Netizen sinis, baru tahun lepas baiki, bulan 4 siap, dah runtuh semula. Nasib baik bukan lori, kalau tak pemandu kena salah lagi. Projek makan komisen. Polis segera kepung kawasan dan larang orang ambil gambar. Seorang netizen yang muat naik video, terus dihubungi pegawai komuniti yang suruh padam, tapi dia enggan. Pegawai itu tak dedah identiti, jadi netizen pun tak mahu bekerjasama. Kata netizen, paling ditakuti dalam dunia ini adalah 2 patah perkataan, kebenaran. Dan kerajaan komunis inilah yang paling takut pada kebenaran. Pakar menyatakan, banyak tragedi di China berlaku bukan sekadar faktor alam, tapi kerana sikap kerajaan yang utamakan kestabilan politik berbanding nyawa rakyat. Bila ada bencana, soalan tak dibenar, kebenaran di kampus. 4 Jun, Taiwan, Shaanxi, jalan runtuh tiba-tiba. 6 Jun, Shijiazhuang, lori tangki air masuk lubang, masih siasat. Shenzhen, Fuyong, tanah mendap sejak sebulan, celahan antara bangunan dan jalan mencecah 20 cm. Penduduk risau bangunan runtuh. Panas pun belum tentu punca, ini sebab bina terlalu cepat, asas tak kukuh. Kata netizen. Di China, rakyat selalu lihat jalan dibaiki berulang kali. Seorang blogger berkata, hari ni syarikat air korek, esok syarikat gas, lusa elektrik. Tak ada perancangan langsung. Jalan elok pun jadi macam tapak latihan. Kajian dalam jurnal sains, dedah, 44.7% kawasan bandar di China turun lebih 3 mm setahun, 15.8% kawasan turun lebih 10 mm setahun. Bandar terlibat, Beijing, Tianjin, Hefei, Xi'an. Median, 2 mm setahun. Tianjin turun 5.22 cm setahun, 2015-2020, tertinggi dunia, lebih 2.7 bilion penduduk tinggal di kawasan yang sedang tenggelam. 2024 Lupeng, Guizhou, 32 lubang besar muncul dalam kampung, termasuk 1 dalam rumah penduduk. 2023-2024 Shanghai, jalan runtuh. Bangunan tenggelam hingga 6 cm setahun, stesen MRT runtuh, kawasan Lujiazui turun 3 cm setahun. Laporan, jika Shanghai turun 2 meter lagi, ia akan ditelan laut. Netizen senaraikan kejadian luar biasa, bawah tanah suhu 40 darjah Celsius berbulan-bulan, ikan lompat keluar sungai di Yunnan. Sungai di Sichuan, menggelegak, kuil di Taiwan runtuh sebab tanah merekah. Dalam budaya tradisional Cina, bencana sebegini dianggap amaran langit. Kini, tanah Cina bukan sekadar runtuh, tapi sedang rebah secara senyap, perlahan, dan meluas. Soalannya, adakah bumi Cina sedang memberontak terhadap korupsi dan kebohongan rejim? Baiklah, inilah video yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih menonton, kita jumpa lagi.